Okey, sandar. Balik. Mangai. Subhanallah. Nice. Alhamdulillah. Okay, alhamdulillah. Very nice. Gorilla Hug nama dia. Alhamdulillah. Yeah, first time I experience. First time. Dia kena pada orang-orang. Jadi ni sandar apa ni, Block, tangan. okey. Kepit tangan. Kepit. Kuat sikit lagi. Sandar dia guna dada je untuk tolak ke depan. Subhanallah. Alhamdulillah. Because how do you feel your body looks like? Dah. Rasa umur 20 ke umur 60? Sorry, tadi je. Rasa macam nak 60. 60, okey. Tapi sebenarnya Anushka umur dia 33. 33. So regardless your age, you have to feel young. So how to keep your body young? You have to keep mobilize yourself. Mobilize. Macam mana nak mobilize? You kena banyak buat regangan. Regangan yang paling penting sekali, you sendiri yang force. Okey, contoh kita tarik Okey. sini Okey. Okey, tarik. Okey. Go. Tarik. Tarik tangan ke sini. Tarik. Tangan ke sini dulu Okey. maksudnya. Ya, lembut. Okey, tarik. Tarik. Finish your swing. Ya. Okey. Two more time. Tarik. Dia terbuka kan? Saya Okey. tutup macam ni. Okey. Okay. Ready. Thank you. Okay. One more. Lembut. Tarik. Tarik. Finish. Excellent. Good job. So, sorry maaf tanya. Sorry, tapi ni rekod. Thank you. 1, 2, 3, 4, 5. Nice. Done. One more time. Kakak sikit. Thank you. Go. 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excellent. Sampai sikit hips. Tarik nafas. Lepas. Stiff. Tu Jangkung yang tak ikut sunnah. Sebab jangkung ni kita punya gravitational force kita. Ah, So automatic ah, ah, semua kita akan, kita punya G force kita akan stabilize. Masya Allah. Walaupun badan besar. Walaupun badan besar. Sebab spine sini pun semua ada. Masya Allah. Jadi kena pinggang. Tapi nampak muda bagus. But you have to keep young. Allah. Okay, masuk dalam ni. Dan nafas. Ni masa ni. Susah. Saya ni memang cara lain sikit lah. Memang lidi atau orang kan tahu. Sebenarnya duration dia kita nak tahu dia punya ketahanan badan. Sekejap dah berpeluh Tapi you breathing you bagus tau. Tapi sorry tak lepas. Dan nafas sekali kan. Lepas. Tak cukup kuat mungkin. Okay, pusing. Lepas. Lepas. Baik. Lepas. Rasanya macam mana ni? Kita tarik nafas. Lepas. Ya Allah. Sorry. Ya Allah. Sekejap. Tolak. Lagi sampai habis. Okay, wait. Sampai sini. Okay. One more time. Okay. Tolak. Ini memang campak kita dah tengok. Apa itu kita tolak. Okay. Tarik nafas. Lepas.
prefer untuk pada joint-joint ni. You punya teknik memang all good. Cuma saya suka address kalau tengok orang tu punya problem. Sorry, maaf, kalau bila ada perut, kita kena address. Tarik nafas. Lepas. Sekali tarik nafas. Okay. Ini sikit, sorry. That's okay. Tak apa. Okay. Ya Allah. Tangan sampai langit. Sampai langit. Nice. Rotation. Tangan depan. 1, 2, 3, 4, 5. Very good. Oh, okay. Shoulder jatuh apa tu? Ni. Shoulder jatuh. Yang kapal kata patah. Kat sini. Okay. So now I'm going to rotate here. Okay. Sisi. Selesai. Okay, tarik nafas. So shoulder. Shoulder. Tarik nafas. Lepas. Lembut. Lock. Lock dari sini. Okay. Kaki depan. Tarik nafas. Lepas. Sekali tarik nafas. Lepas. Besar. Okay, cekap pinggang. Tangan depan. 1, 2, 3, tolak shoulder belakang. Okay. 1, 2, 3, tolak. No. Lock 1, 2, 3, tolak. So, yeah, lock. Memang Lepas. Stiff juga dia. Banyak fikir tarik nafas. Lepas. Dia tak immediate pun. Tarik nafas ni kalau kaedah dia very short. Release long. Boleh? Tarik nafas. Release. Good. Tarik nafas. Good. Turun. Sorry. Okay. Okay, one more time. Tarik nafas. Lepas. Steve. Tarik nafas. Lepas. Sini. Tarik nafas. Lepas. Sorry, saya tak boleh nak force sangat sebab saya tak tahu badan dia macam. Bismillah. Come on. Tarik nafas dalam. Okay, lepas habis. Bismillah. Okay. Terkejut sikit. Ya Allah. Okay, sekarang tarik nafas dalam. Okay, lepas habis. Bismillah. Allahu Akbar. Okay. Sekarang tarik nafas dalam. Okay, lepas habis. Bismillah. Okay. Sekarang mau apa duduk? Macam ni Ini wrestling ni. Ya Allah. Allah. Mantap. Nanti urat leher kita lembut. Dan sekali telinga ni kita akan ni urut. Urut telinga tu. Bagi dia rasa panas. Urut, lepas tu kita tarik 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yang sebenarnya kalau dia licin, dia rasa sedap, panas. Ni pun terasa juga kan? Panas kepala tu. Jadi oksigen kita full. Pengalian darah lancar. Macam tu lah.